Salam sejahtera. 26 calon sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM tahun lalu berjaya memperolehi grade A bagi kelima-lima mata pelajaran prinsipal. Daripada jumlah itu, 8 calon adalah dari Kuala Lumpur. Ini bermakna Kuala Lumpur mencatat pencapaian tertinggi. Ia diikuti Pulau Pinang 7 orang, Melaka 4, Perak 3, Sarawak 2 dan masing-masing seorang di Selangor dan Johor. Keputusan diumumkan oleh Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Tan Sri Dr. Syed Jalaluddin Syed Salim. Katanya 26,285 calon STPM 2000 lulus sekurang-kurangnya satu prinsipal. Jumlah itu sekaligus menjadikan 31,106 calon layak memohon memasuki universiti tempatan maupun luar negara. 16 mata pelajaran naik prestasinya, manakala 7 mata pelajaran menurun. Ekonomi dan kimia mata pelajaran yang mencatat kenaikan peratusan tertinggi iaitu 3.05% dan 6.11%. Sementara pengajian perniagaan dan matematik lanjutan T menurun. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad tengah hari tadi berlepas ke Hainan, China bagi menghadiri pelancaran Forum Bau bagi Asia BFA. Turut serta isteri Perdana Menteri Datin Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Antara kenamaan yang mengucapkan selamat jalan kepada Perdana Menteri ialah Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Lim Leong Sek serta Duta China ke Malaysia. Perdana Menteri dijangka diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada forum itu yang bertujuan mencari inisiatif baru memantapkan kedudukan Asia dari segi ekonomi. Selain Perdana Menteri, turut mewakili negara dalam BFA ialah Tan Sri Musa Hitam selaku anggota Majlis Pemimpin. Datuk Seri Dr. Mahathir juga dijangka mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri China Jiang Zemin. Beliau dijadual kembali ke tanah air jam 5 petang esok. Dengan itu, sekian berita. Salam hormat.